Jangan marah sayang, jangan masa muda. Dengarlah cerita siapa dia. Jangan masa muda, jangan cemburu buta. Dengarlah dulu apa benda jadi ni. Pelik ni. Pelik sangat ni. Apa yang peliknya, bang? Tadi aku nampak telefon awak berbunyi, tapi awak tak angkat. Siapa telefon tu? Alah, nombor tak kenali lah, bang. Malaslah saya nak layan. Oh, nombor tak dikenali. Manalah tahu ada jantan-jantan mana tengah nak menggatang dengan awak ni. Iya, bang ni. Orang tu kau salah nombor lah. Salah nombor apa? Kalau salah nombor takkan dia call sampai 2 kali. Aduh, abang. Manalah tahu mungkin orang tu nak tanya pasal insurans ke, pasal pinjaman bank ke. Pinjaman bank? Awak nak pinjam bank senyam-senyam ke? Dengan siapa awak nak pinjam? Abang, please. Boleh tak jangan suka sekap jarang? Boleh? Ini bukan sekap jarang. Habis tu, tadi aku nampak awak balas mesej sambil setengah-setengah senyum-senyum. Siapa yang buat awak senyum tu? Itu mak saya lah, bang. Dia hantar pantun kelakar tadi. Mandalah awak telefon. Aku nak dengar pantun. Siapa dia baca pantun? Baca. Okey, kejap. Pergi pasar beli petola, balik rumah tertinggal pula. Suami cemburu buat tak tentu hati. Isteri sabar dan naik gila. Ya ke? Pandai mak awak berpantun pula. Tak pernah aku dengar dia pantun. Pandai? Tapi suami saya ni lagi pandai. Pandai buat tuduhan pelik-pelik. Ini bukan tuduhan tau. Aku nak kau awak dengar betul-betul ya. Sayang tu biarlah bertempat, bang. Bukan cemburu tak bertempat. Salah ni. Biar aku sokok ya. Mana macam api ni. Ada nota pula siapa kasih ni. Wah, tak boleh jadi ni aku mesti tanya bini aku ni. Datang mana pula nak ngorak bini aku ni pula dengan hantar-hantar nota. Ada satu lagi ni. Tadi aku nampak ada pasu bunga baru kat depan rumah. Siapa yang bagi pasu bunga tu? Alah, abang. Itu jalan sebelahnya bagi. Kak Leha yang bagi sebab dia kata nak pindah. Dia tak nak bawa pasu tu. Kenapa? Kak Leha? Kak Leha yang bagi? Habis tu aku nampak ada nota kecil kat situ. Macam tulisan lelaki je tulis tu. Ya Allah, ada view. Itu nota daripada suami dia lah. Abang Rashid yang tulis tu ingatkan kita supaya siram bunga tu selalu. Siram bunga? Aku tahulah siram bunga. Oh, aku ingat ada lelaki lain yang nak bagi bunga kat awak ni. Apalah abang ni, bunga dan palsu tu pun nak cemburu juga ke? Abang ni kelakar lah. Bukannya kelakar, berjaga-jaga, berhati-hati. Oh ya, tadi aku pergi pasar, aku nampak ada orang jual kelapa senyum-senyum dengan awak tu. Apa saya je sengai-sengai pasal kelapa tu? Tak ada apalah abang, dia cuma tanya nak kelapa muda ke kelapa tua. Itu kelapa je. Kelapa muda, kelapa tua. Oh, habis tu kenapa dia senyum sampai nampak gigi semua? Sebab dia jongang lah abang. Dia mana nampak semua gigi dia bila dia senyum. Malah jongang mana nampak gigi. Ya Allah, abang ni tak habis dengan cemburu dia tau. Biasalah, aku kena jaga berhati-hati. Orang perempuan kan aku boleh percaya. Sayang sangat ke paranoid sangat ni? Tak. Depan nampaklah baik, belakang macam-macam dia buat hal. Baru nak sedar ke? Aku cuma nak ingat je. Abang, saya ni kan dari dulu sampai sekarang tetap milik abang. Yalah. Tak ada orang lain pun. Betul lah tu. Ya, betul lah. Tapi kalau abang tak berhenti cemburu, saya bagi nombor abang dekat orang insurans tu. Nombor apa bagi nombor orang insurans? Kalau abang hari-hari. Jangan, tak payah. Kau ganti nombor lain lagi elok. Jadi lepas ni tak payahlah cemburu lagi Tukar nombor. Aku suruh tukar nombor. Okey, janji. Janji tukar nombor.